Okay, ni antara juara kita pada event kali ni. Okay, right. Okay, saya nak tanya sikit, Puan, ada sikit ucapan tak untuk event kali ni? Assalamualaikum orang Bogor tu. Okay, kami pun tak menyangka kan ke tahap sampai macam ni, sebab ni first time bergandingan dan first time datang dekat WD Sport Center di Kuala Kuang ni. Alhamdulillah, court pun okey. Cuma orang kata apa tu, lighting sikit-sikit tu biasalah kan. Tapi alhamdulillah kami bermain yang terbaik lah, sebab first time bergandingan. Okay, Puan, ucapan? Okay, sama jugalah sebab saya pun first time partner dengan Faz ni dan dia bagi peluang kat saya untuk join team ni last minute. So saya bersyukur sangat nak dapat Tuhan bekerja. Alhamdulillah. Okay, Puan, untuk next game, kalau Abang Ganji nak buat lagi, akan join tak? InsyaAllah saya akan join, tapi tak boleh partner dua dah kan. Kita kena separate partner kan. InsyaAllah kita akan support. Okay, right. Okay Kak, last question lah. Untuk mereka yang di luar sana, ramai yang minat badminton, mungkin ada sedikit kata-kata motivasi lah untuk sebagai seorang yang berpengalaman lah dalam bidang badminton. Persilakan. Okay. Saya selaku dah lama berkecimpung dalam bidang badminton. Saya mengharapkan bakat-bakat baru di luar sana jangan takut, jangan mengalah untuk cuba apa pun kejohanan yang ada. Tak kisahlah kat mana pun kan, tapi sama-sama kita support kejohanan apa-apa pun untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi prestasi anda. So good luck dan all the best. Okay? Okay, Kak ada sikit ucapan? Okay, sama juga. Jangan putus asa untuk sertai apa-apa game pun. Walaupun kita rasa kita tak pandai main tu, kita cuba je yang terbaik. Dan insyaAllah ada rezeki. Mana tahu? Okay, alright. Okay, terima kasih banyak Kak. Jumpa lagi next time. Okay, thank you. Alright. Okay, terima kasih.